Kerana boleh jadi kamu benci sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Saya ingat ini antara fenomena yang berlaku hari ini. Saya setiap minggu dekat radio Zayan FM Astro, setiap hari Khamis akan ada sesi orang luah masalah. Dan antara masalah yang paling popular yang saya terima setiap minggu daripada rakyat Malaysia adalah soalan dari dia cerita pasal suami dia, cerita, tapi nama tajuk segmen tu bukan nama sebenar, so dia tak boleh sebut nama sebenar dia. Saya pun tak kenal dia siapa, satu Malaysia tak kenal dia siapa, tapi dia boleh cerita masalah. Jadi kebanyakannya akan cerita pasal suami saya macam ni. Dai, sekali saya macam mana nak saya filekan perceraian ke tak. Semua orang ni semua ni berada di fasa, semua orang ni kalau boleh masalah je cerai, sebab bagi mereka cerailah satu-satunya penyelesaian. Walhal dalam syariat, penceraian itu adalah solusi yang paling last sekali. Lepas dah buat semua benda, dia baru perceraian. So perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk kita ni, kalaulah kita ada suami ataupun isteri ni termasuk dalam keluarga, kita kena jadi satu orang yang tidak terburu-buru dalam membuat keputusan dan tak terburu-buru dalam bercakap sesuatu.